Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama dengan cikgu hari ini dalam program Semarak Inspirasi SPM menggunakan modul kampus edisi 2025. Nama cikgu, Cikgu Nur Hairiza Nur Muhammad daripada SMK Masuri Langkawi. Baik, hari ini cikgu ingin membincangkan mengenai tajuk matriks. Soalan pertama cikgu, diberi bahawa matriks M 4, 5, 1, 2 dan matriks N sama dengan 1 per X, Y, negatif 5, negatif 1 dan 4. Dengan keadaan hasil darab matriks M dan matriks N ialah matriks identiti. Jadi, berdasarkan buku teks, pendaraban matriks A dan matriks songsang A akan menghasilkan matriks identiti. Jadi berpandukan nota ini dalam soalan ini, matriks N ialah matriks songsang kepada M. Jadi langkah pertama, murid-murid semua perlu mencari matriks songsang bagi M. Jadi cara mencari matriks songsang bagi M ialah 1 per 4 darab dengan 2 tolak dengan 5 darab dengan 1. Pepenjuru yang pertama, murid semua perlu menukar tempat. 2 dan 4 perlu tukar tempat. Dan pepenjuru yang kedua, murid-murid perlu darab dengan negatif 1. Jadi untuk ini murid-murid semua menggunakan bantuan kalkulator untuk menyelesaikan penyebut di situ. Jadi dapat 1 per 3, 2, negatif 5, negatif 1 dan 4. Apa yang perlu murid-murid buat selepas itu adalah bandingkan dengan matriks N yang telah dinyatakan dalam soalan. Jadi di sini murid-murid terus dapat nilai X iaitu 3 dan Y 2. Jadi untuk soalan ini murid-murid akan dapat 3 markah. Baik, untuk soalan yang seterusnya. Soalan B. Puan Azian ingin mencuba satu resepi baharu. Beliau membeli 6 kg rempah dan 2 kg dengan garam dengan harga RM20. Beza harga 2 kg rempah dan 1 kg garam ialah RM6. Dengan keadaan harga sekilogram rempah lebih mahal daripada harga sekilogram garam. Jadi, soalannya ialah dengan menggunakan pemboleh ubah X untuk harga 1 kg rempah dan Y untuk 1 kg garam, tulis dua persamaan linear bagi situasi di atas. Jadi, murid-murid perlu menggunakan untuk rempah adalah X, Y adalah untuk garam. Tidak boleh menggunakan simbol ataupun yang lain kerana soalan ini telah nyatakan. Baik, untuk itu, tengok balik soalan, kita ada 6 kg rempah, 2 kg garam dengan harga RM20. Jadi untuk rempah adalah 6X tambah dengan 2 kg garam bersamaan dengan 20. Persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang kedua, murid-murid tengok di ayat yang seterusnya, 2 kg rempah iaitu 2X dan 1 kg garam ialah RM6, tetapi harus diingat ada perkataan beza di sini membawa maksud murid-murid semua kena menggunakan operasi tolak. Okey, betul dua-dua, murid-murid akan dapat 2 markah. Baik, kita teruskan soalan B2. Dengan menggunakan kaedah metrik, hitung harga dalam ringgit Malaysia 1 kg rempah dan 1 kg garam. Okey, cikgu bawakan ini persamaan yang tadi. Untuk persamaan menggunakan kaedah matriks, okey, kita akan menggunakan tapak ini. Sentiasa ingat tapak ini untuk memandu murid-murid semua mendapatkan jawapan yang betul. Okey, mari kita isi tapak ini. Okey, berpandukan kepada persamaan linear yang telah kita dapat tadi. Okey, kita isi di sini menukarkan persamaan linear ke dalam bentuk matriks. So di sini 6 2 2
negatif 1. Kita punya anu ialah X dan Y. Dan jawapan kita 20 dan 6. Baik, untuk mendapatkan matriks songsang, murid-murid semua kena darab perpenjuru yang pertama, 6 darab dengan negatif 1, tolak dengan perpenjuru yang kedua, 2 darab dengan 2. Seperti yang cikgu dah bagi tahu tadi, perpenjuru yang pertama, murid-murid semua kena tukar tempat. Okey, perpenjuru yang kedua, murid-murid kena darab dengan negatif 1. Okey, dan jawapan kita adalah 26. Okey, sampai di sini, murid-murid hendaklah menggunakan kalkulator, bantuan kalkulator untuk mendapatkan jawapan. Okey, langkah pertama, mari cikgu bimbing semua untuk dapatkan jawapan. Kemudian anak panah ke bawah 2 kali sehingga jumpa equation. Okey, murid-murid tekan sama dengan. Baik, di sini kita akan menggunakan simultaneous equation. Jadi, murid-murid perlu tekan nombor 1. Okey, berapa unknown yang kita ada? X dan Y. Jadi, 2 unknown. Okey, di sini murid-murid kena masukkan kita punya persamaan linear tadi. Tekan 6 sama dengan, tekan 2 sama dengan, dan tekan 20 sama dengan. Begitu juga kita untuk persamaan yang kedua. Tekan 2 sama dengan, tekan negatif 1 sama dengan, dan 6 sama dengan. Okey, selesai itu anak murid semua tekan lagi sama dengan dan akan dapat 16/5. Jadi kita faham ini adalah ringgit Malaysia, kita kena menggunakan perpuluhan. Jadi tekan SD akan dapat 3.2 RM3.20 dan tekan lagi sama dengan akan dapat 2/5, tekan lagi sekali SD akan dapat 0.40 sen. Okey, jadi kita berbalik kepada kita punya jawapan akan dapat X sama dengan RM3.20. Untuk ringgit Malaysia, pastikan jawapan anak murid semua adalah 2 titik perpuluhan. Okey, kalau anak murid semua bahagi 1 titik perpuluhan, tak akan dapat markah di situ. Okey, jadi untuk Y kita dapat 40 sen. Jadi perhatikan tempat yang cikgu tanda, pastikan itu betul dan jangan skip. Okey, barulah anak murid semua akan dapat full mark 4 markah. Baik, dengan itu selesailah saya punya soalan yang pertama untuk bab matrik. Sekian, terima kasih.